Kalau tak jam datang ke pembukaan ST Roshamad yang sekarang ST Roshamad itu luar biasa. Tapi kalau datang jam keadaan macam ni itu biasa. Orang ramai. Di mana kalau di Kuala Lumpur kita tahu banyak orang yang mungkin ada kewangan yang lebih. Jadi bila kita buka kat Setiawangsa di kawasan Kuala Lumpur juga yang padat penduduk, dan kita tengok dalam kita punya social media ramai yang meminta kita buka di tempat-tempat mereka, bukan hanya di Kelang saja tetapi seluruh Malaysia. Jadi kami ini bukanlah company besar sangat tapi impian untuk jadi besar. Jadi kita melihat di mana ada peluang. Jadi kita melihat satu pasar raya yang dulu atas jenama lain telah ditutup di sini dan kita boleh berkhidmat kepada masyarakat. Itu yang paling penting dan impian kita untuk menjadi besar di Malaysia. Dan mungkin selepas itu melalui jenama kita ST Roshamad atau ST Roshamad, mungkin kalau orang luar datang ke negara kita membuka pasar raya mereka, mungkin satu hari nanti kami akan ke negara-negara lupa. Jangan lupa datang ke ST Roshamad dan ST Roshamad ya. Kalau tidak tak boikot, dia bergurau. Dia bergurau. Dulu masa saya nak buka Roshamad mula-mula pada tahun 2018 pun ada juga ramai orang nak boikot, tapi alhamdulillah bila dia cakap macam tu sebenarnya dia tengah mempromosi Roshamad. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jawapan tu kan buat kau mati kan. Jawab. Agak lama kembali dengan watak yang sebenarnya keadaan itu yang membuatnya jadi sensasi kerana mungkin ramai yang berada di kalangan kita tahu benda tu terjadi tetapi tak dapat mengeluarkan kerana tidak ada bukti. Tetapi bila dengan watak saya sebagai iman dalam keluarga itu dan mungkin perlakuan saya nampak jijik, nampak menyeramkan, tapi itulah sebenarnya yang dihadapi bagi mangsa-mangsa itu. Mereka melihat orang yang dia sayang tetapi akhirnya orang itu sebagai binatang. Dan itulah iman yang ditulis oleh Irma Fatimah, yang mana saya bentuk watak itu sebagai satu insan yang melebihi sifat seorang iblis, sifat seorang syaitan yang tidak mempedulikan darah daging dia. Dan itulah iman. Dan itu juga berlaku di luar sana walaupun tidak secara keseluruhan, tetapi kita tengok ramai juga yang sudah keluar daripada kepompong ketakutan untuk mengaku, tetapi dah ramai yang mengaku. Tapi alhamdulillah bila saya ada juga baca sikit-sikit komen daripada orang, ramai juga mengatakan itulah credibility Roshamad. Dan bagi saya dalam usia saya begini, lakonan memang satu benda yang menjadi kehidupan saya. Dan lakonan juga mungkin orang akan cakap, kenapa adakah lakonan begitu satu dakwah? Bagi saya itu niat saya sebagai satu dakwah untuk membuka mata orang. Dan watak iman itu menjadi satu fenomena yang begitu besar hari ini. Walaupun banyak watak-watak yang dibentuk dalam bulan Ramadan dan raya akan datang, tetapi watak iman dalam social media saya rasa dah lebih 300 juta orang bercakap tentang watak iman. Dan ini alhamdulillah dalam karier saya sebagai seorang pelakon, walaupun saya dah lama tak muncul dalam series televisyen, tapi bila saya muncul, saya faham peminat-peminat saya kat luar sana mengharapkan lakonan saya, dan akhirnya saya memberikan lakonan yang diterima oleh masyarakat. Walaupun membenci, mereka tidak membenci Roshamad, mereka membenci watak itu, mereka menghargai Roshamad. Untuk bekerja dengan Irma tiga kali tak silap saya, kerana saya tak sanggup nak bekerja panjang 3 bulan untuk 30 episod dengan keadaan saya, kerja saya yang masa saya lah. Tapi bila Irma pujuk saya, berjumpa dengan saya, dia minta tolong dekat saya, cakap, dan Irma ni adalah di antara individu insan yang mula-mula juga nampak bakat saya dalam filem Kimia Asmara. Salah tak banyak sikit dia telah membuatkan orang melihat siapa Roshamad. Jadi akhirnya Irma dia WhatsApp saya setelah saya berjumpa dengan dia WhatsApp saya, "Syam, kalau kau tak ambil apa yang aku bagi pada kau ingat satu je lah, kau kenanglah jasa aku." Ya, dia bilang malam. Jadi bila dia cakap macam tu, saya akurlah. Dan saya tahu walaupun watak ini akan memberi impak yang besar,
Jadi saya buat untuk Irma dan saya buat untuk masyarakat Sedar, dan saya buat mewakili insan-insan yang terseksa disebabkan bapa durjana itu. Saya mewakili mereka. Walaupun saya dicemooh, tapi saya tak dicemooh. Yang dia yang kena cemooh Iman, ya. Dan ya, Iman tersangat jijik dengan perlakuan dia, dengan perlakuan dalam bilik air dia, dengan perlakuan kepada anak dia, dengan perlakuan pada anak-anak dia, perlakuan kepada ustazah, perlakuan kepada menantu dia, ya. Ya. Jadi sebenarnya itulah Iman. Baik, terima kasih semua. Mentari juga menghiasi